Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tengah kecoh dekat Israel semalam? Pada semalam, Yael Zamir itu adalah ketua tentera Israel yang dikatakan menurutkan laporan telah dipecatkan beberapa orang yang berbangkat tinggi di dalam tentera Israel kerana mereka telah memastikan bagawai berbangkat itu adalah main beranan di dalam peperangan 7 hari bulan Oktober 2023. Dan dalam masa yang sama, mengikutkan laporan yang dikeluarkan oleh Yael Zamir sendiri, Yael Zamir bukan sekadar pecatkan saja, tapi terus dibuang daripada segi ketenteraan. Dan dikiranya mereka tidak dibenarkan lagi untuk bergabung ataupun bekerja di bawah sektor ketenteraan Israel lagi. Lebih kurang bengkhianatlah. Antara yang kena pecat pada semalam adalah bekas ketua bahagian selatan Gaza yang sepatutnya menjagakan keseluruhan Gaza dan juga ketua unit Divison Gaza. Orang yang patut menjagakan keselamatan dan penempatan Gaza ataupun sempadan. Dan ketua unit 8200. Unit itu adalah unit berisikan yang terkuat dan terhebat dalam tentera Israel. Diorang dianggapkan semua mereka ini main beranan dalam peperangan 7 Oktober 2023 dalam gagalan serangan yang dilakukan pada 7 hari bulan Oktober.